Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan perlu mengambil tindakan undang-undang terhadap Bloomberg, susulan laporan terbaru berhubung dakwaan berkaitan siasatan ke atas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Tan Sri Azam Baki. Ketua Penerangan PAS, Ahmad Fazli Syahari berkata, kerajaan perlu bertindak segera sekiranya laporan tersebut tidak benar, termasuk memfailkan saman di mahkamah. Ini kali keberapa Bloomberg siarkan artikel membangkitkan persoalan ketelusan kerajaan madani secara terbuka. Tidak malukah kerajaan madani di bawah pimpinan PMX dihadapkan pendedahan demi pendedahan ini? Artikel ini lebih berani lagi menyatakan bahawa individu yang disiasat masih berpotensi diberikan laluan ke jawatan lain, seperti senator selepas tamat tempoh perkhidmatan. Ini tentunya menghantar mesej yang salah kepada rakyat. Kerajaan wajib jawab jika ia fitnah lakukan tindakan. Saman dan dakwa Bloomberg, kenapa takut? Jika benar laporan sudah siap, kenapa tangguhkan? Katanya menerusi hantaran di Facebook pada Isnin. Sebelum ini media melaporkan, Bloomberg yang memetik sumber mendakwa Anwar meminta jawatan kuasa khas menangguhkan pendedahan hasil siasatan berkaitan isu pemilikan saham Azam.